menyesal membeli, jangan menyesal tidak membeli. Itulah selamat bercuti. Kalau minggu lepas kita ke Amritsar, India, minggu ini kita ke Perth, Australia. Dua dunia yang berbeza. Inilah cerita pengalaman dari saya. Kita nak pergi mana ni? Nak pergi ke Australia, Perth. Aku datang dengan AirAsia. Sepatutnya aku sampai 1 jam lagi awal dari diorang sebab flight delay 2 jam. Diorang sampai dulu, lepas tu diorang siap dulu, baca tunggu, so diorang gerak dulu. Aku naik train daripada sini ke Fremantle, kita jumpa kat Eshed Market. Cuaca dia panas, aku tertipu. Diorang cakap 20 darjah Celsius tapi sebenarnya panas. Grup aku datang dengan batik, sepatutnya lewat sejam dari aku, tapi aku delay 2 jam. Aku tak nak ganggu jadual, jadi mereka tour dulu ke Kings Park. Aku naik train ke Fremantle, kita jumpa di sana. Dari Perth Airport ada direct train ke Fremantle, sambung train di Claremont sahaja. Total perjalanan 40 minit. Kita kat sini, cross rail station ni. Lepas tu kita akan pergi ke Eshed Market. Kat situ. Cuaca sekarang tengah betul-betul panas. Aku sekarang kat Eshed Market. E tu sebenarnya kod E, A, B, C, D, E. Ialah bangunan kelima kat sini. Dia adalah bangunan asal port tapi dah diubah sesuai jadi market. Dan dia klasik dalam ni, ada kedai, banyak kedai jual fish and chips, kedai makanan Chinese food, Korean food, dan juga kedai jual air minuman dan juga kedai souvenir. Kita ambil air satu, $5.5. Belakang aku ni Fremantle area, nak pergi ke Rottnest Island. Itu ada ferry kat sana. Beli apa tu? I'm not old, I'm retro. Boleh. Berapa satu? 22? Menarik. Kami spend masa 40 minit kat kedai souvenir ni. Harga dia memang viral, lebih murah daripada tempat lain. T-shirt ke, anak patung koala, kangaroo, semua murah kat sini. Beli. Dah sampai? Dah. Oh, ni dia kat sini rupanya. Hai. Waalaikumsalam. Khabar? Baik. Lagi shopping. Shopping lagi. Ya, di Ausin Souvenir. Kita beli ni lah $2. Saya beli ni 4 ekor. 4 ekor je. Amin. Amin. 1, 2, 3, 4. 24. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lain kali kalau datang lagi sini. Okey. 27 tahun dah kita. Ambil je kak, jangan fikir. Tak fikir. Fikir nanti. Nak corak je. Mana ada warna pink? Perempuan warna pink. Ambil je kak semua. Biar menyesal membeli, jangan menyesal tidak membeli. Itulah selamat bercuti. Kan si Pemula? Lain size. Sayang, aku bagi ini. Ini halal. Golden Borneo Nugget. Sampel. Sampel. Abang tambah lagi. Berapa habis? 160 Happy? $100. Happy tapi tak cukup masa. Ni kita punya bas kita untuk 16 orang. Ni Cik Hafiz. Cik Hafiz. Baik. Dia tarik nanti. Okey, dah masuk dah beg kita. Okey, kita ada lagi satu tempat nak pergi, Fremantle Market. Yang tadi market yang kita pergi itu Eshed Market. Pergi melontar lagi. Melontar yang kali yang kedua. Ya. Kita kat Fremantle Market sekarang pukul 11.25. Kita ada kat sini sampai 12 suku. Lepas tu kita pergi lunch fish and chip 12.30 hari ni. Kerja kat mana? Dekat Damansara. Oh, duduk KL. Kelantan. Oh, Kelantan. Kelantan tapi duduk kerja sini. saya Bolok. Sini. Oh, Bolok. Fremantle Market dibina pada 1897 dan usia dia adalah 120 tahun dan ia merupakan pasar tertua di Australia. Dan kita tengok buah kat sini. Ada kiwi, strawberry, apple hijau, apple merah. Ni sampel. Kita ambil satu. Ni sampel orange. Black orange. Ada lah. What the bow? Ni krim baklava. Ni ada sedapnya. Ni kedai souvenir. Beli apa? Saya beli buah je. Dah beli dah? Dah. Nak makan bila? Kejap lagi. Dah share-share kan? Nak try? $10. Tak apa, sekejap lagi. Kati beli apa Kati? I beli strawberry, very big here. Big strawberry here. $7. $7.
Oh, ada free sample. Kita ambil. Sini pun ada free sample. Kita ambil. 2 lah. 3. Dah kenyang lah. Sebab ni tak breakfast. Ada apa sana? Barang tak pakai. Barang yang tak pakar. Kedai bendera patch. Dia akan tampal kat baju kita. Kita tengok, kita jaga-jaga. Banyak patch kat sini. Bendera Malaysia pun ada satu kita. Baik. Nak? Boleh? Saya apa? Ikut lah. Dia punya air dia betul-betul pure. Masam. Masam kan? Masam. Tapi kau lah sebab dia Tengok dia punya limau. Berkerut macam awak. Ni strawberry dia. yang ni mahal sikit yang sana. Ni crunchy punya. Beli sayang apa lagi? Ha? Australian lah apa lagi? Beli pun lokal. Beli. Kita dah lagi 20 minit sebenarnya, tapi kita duduk kat luar lah berjemur. Berjemur lagi best. Lagi terang. Fremantle Market 1897. Ramai-ramai kat sini. Awak pula siap. Kata dah beli sebanyak dah tadi. Makan buah. Ni nak tengok stadium kan, tengok tin tau. Tengok ni, tengok. Gerak pergi. Orang puan main rugby. Selamatbercuti.com